Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada para sekalian, alhamdulillah rabbil alamin, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan karunia serta izinnya kita dapat bersua sama-sama menjayakan forum kita pada hari ini yang membawa tajuk penghayatan akidah, ibadah dan akhlak melalui as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama saya Muhammad Abdullah bin Muhammad. Terlebih dahulu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Abdullah bin Muhammad Rafi sebagai moderator bagi forum pada hari ini. Dan ini saudara saya iaitu Muhammad Syukur Adam bin Muhammad Sahibi, iaitu sebagai panel pertama, dan saudara saya Muhammad Abidi Akbar bin Abdul Razak sebagai panel pertama dan panel kedua. Maafkan saya kerana silap. Ilmu yang akan disampaikan pada forum kita ialah ilmu faraid. Sebagai seorang Muslim, menuntut ilmu telah menjadi suatu kewajipan kepada kita. Bahkan Rasulullah SAW telah bersabda, "Talabu ilmi fardhan ala kulli muslimin," yang membawa maksud menuntut ilmu adalah suatu kewajipan ke atas setiap muslim. Hadis ini telah menunjukkan kepada kita bahawa menuntut ilmu merupakan kewajipan bagi setiap muslim, tidak kiralah lelaki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksudkan di sini ialah termasuklah ilmu agama serta ilmu dunia yang dapat membawa banyak manfaat kepada umat Islam. Rasulullah SAW bahkan telah menekankan bahawa orang-orang yang berilmu akan diangkatkan darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Mujadalah ayat 11 yang membawa maksud Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu semua dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Okey. Forum kita hari ini akan memberi penekanan kepada kepentingan memahami akidah sebagai asas iman, ibadah sebagai bukti pengabdian, dan akhlak sebagai cerminan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, tanpa menengahkan masa lagi, kita akan mulakan dengan panel yang pertama, iaitu saudara Akbar, untuk memberikan pencerahan mengenai tajuk ibadah dan as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator saudara Allah. Jadi kalau kita sebut tentang ibadah, ramai akan terus fikir ibadah ni seperti solat, puasa, zakat dan haji. Tapi sebenarnya ibadah ni lebih luas daripada itu. Ibadah ni bermaksud segala perbuatan yang kita buat dengan niat kerana Allah melalui cara yang betul. Contohnya, kita tolong rakan-rakan kita, senyum pada orang lain, atau seorang guru mendidik dan mengajar anak-anak mereka mencari ilmu. Jadi semua itu merupakan ibadah asalkan niat yang betul. Seterusnya Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya setiap perkara walaupun kecil, contohnya kita bersedekah ni macam nilai yang kecil, contohnya RM1, RM15, mungkin nampak nilai yang rendah lah, tapi sebenarnya apabila di sisi Allah nilai ini sangat besar, asalkan niat kita, niat tu yang penting. Niat untuk niat bersedekah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kita juga boleh apabila kita lihat dalam kehidupan Rasulullah SAW dan mengaitkannya dengan profesi guru, sebenarnya kita boleh lihat Rasulullah SAW merupakan pendidik yang terbaik, kerana baginda bukan sahaja mengajar ilmu agama, tetapi baginda mendidik hati dan akhlak umatnya. Oleh itu, seorang guru yang hidup berlandaskan ibadah
perlulah memainkan peranan penting. Maksudnya bukan sekadar mengajar. Guru ni perlu mendidik anak-anak murid mereka dengan hati yang tenang. Dan sebagai guru dan bakal guru, sebenarnya banyak peluang yang boleh dilakukan dalam seharian sebagai ibadah. Contohnya, guru yang mengajar murid sehari-hari. Jadi guru ni bukan sahaja mengajar anak-anak murid semata-mata untuk mendapat gaji. Guru ni menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu-ilmu yang ada dalam dirinya kepada anak-anak murid ini. Ilmu yang bermanfaat lah. Seterusnya, contoh lain, guru yang mendidik. Guru yang mendidik anak-anak murid mereka, anak-anak murid mereka dalam membentuk diri ke arah kebaikan. Jadi bentuk ibadah ni merupakan nilai yang tinggi lah dalam sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah ibadah yang menyeliputi semua aspek dalam kehidupan kita, seperti mana dalam surah Al-An'am ayat 162, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Itu sahaja. Terima kasih sekali kepada kita. Terima kasih saudara Akwa kerana telah memberikan penjelasan yang sangat terperinci mengenai tajuk ibadah. Baiklah, seterusnya saya mempersilakan saudara Adam untuk melanjutkan pencerahan mengenai tajuk akhlak Al-Sunnah Rasulullah SAW pada forum kali ini. Silakan. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang akhlak melalui Al-Sunnah Rasulullah SAW. Akhlak, apa itu akhlak? Akhlak ialah sifat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan, sama ada perbuatan itu baik ataupun buruk. Sebagai seorang Muslim, kita perlu mempunyai akhlak yang baik dengan meniru contoh akhlak Rasulullah SAW. Hal ini kerana Rasulullah SAW ialah contoh akhlak yang paling sempurna bagi kita, iaitu umat Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qalam ayat 4, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang paling agung. Selain itu, baginda juga bersabda, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis dan ayat Al-Quran sebentar tadi, dapat kita lihat Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang mulia untuk dijadikan contoh kepada kita, iaitu umat Islam pada hari ini. Antara contoh akhlak Rasulullah SAW yang wajar kita contohi ialah jujur, sabar dan juga pemaaf. Sebagai contoh yang dapat saya jelaskan pada hari ini, iaitu sifat jujur yang ada pada diri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ini digelar sebagai Al-Amin, iaitu orang yang dipercayai. Baginda digelar Al-Amin kerana kejujuran baginda dalam setiap tindakan baginda. Baginda diberi gelaran walaupun tidak diangkat menjadi Rasul. Ini membuatkan penduduk Kota Mekah mempercayai baginda walaupun baginda ini tidak lagi dilantik sebagai Rasul. Untuk contoh yang kedua pula saya dapat kongsikan ialah sewaktu baginda berniaga di Syam. Baginda mengamalkan kejujuran dalam perniagaan baginda. Baginda tidak menipu dalam perniagaan baginda, seperti menipu timbalan atau menyembunyikan sesuatu perkara yang rosak di dalam perniagaan baginda.
Dalam aplikasi moden pula, akhlak mulia perlu disahihkan dalam cara berkomunikasi, bekerja dan bermasyarakat. Sebagai contoh yang dapat saya kongsikan pada hari ini ialah tentang kerja, aplikasi dalam kehidupan dalam kerjaya sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru ini, kita perlulah menunjukkan akhlak yang baik kepada murid-murid kita agar mereka dapat mencontohi kita dan tidak melakukan akhlak yang buruk seperti ingkar arahan kita dan tidak menyiapkan tugasan yang kita berikan. Guru juga perlulah jujur dalam menyiapkan tugasan tanpa menipu laporan, menyeleweng masa dan juga menyalahgunakan amanah yang telah diberikan kepadanya. Sebagai pendidik, kita hendaklah meneladani akhlak Rasulullah SAW dengan mengamalkannya dalam setiap tindakan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih saudara Adam atas pencerahan yang dilontarkan mengenai tajuk akhlak Al-Sunnah Rasulullah SAW. Baiklah, seterusnya marilah kita teruskan forum kita pada hari ini, iaitu dengan tajuk yang terakhir, iaitu akidah melalui As-Sunnah Rasulullah SAW. Pada tajuk ini, saya ingin kedua-dua panel kita untuk melontarkan pandangan masing-masing mengenai akidah melalui As-Sunnah Rasulullah SAW. Saya mempersilakan saudara Akhwat terlebih dahulu untuk mengemukakan pandangannya. Terima kasih saudara moderator. Jadi apabila kita bercakap tentang akidah, akidah ni bermaksud keyakinan yang teguh kepada Allah SWT tanpa ragu-ragu sedikit pun. Maksudnya kita yakin dan percaya kepada kewujudannya, kekuasaannya dan segala yang ditetapkan dalam rukun iman. Kalau kita tengok dalam kehidupan Rasulullah SAW juga, kita dapat lihat bagaimana baginda mendidik umatnya untuk yakin sepenuhnya kepada Allah SWT. Kita dapat lihat bagaimana Rasulullah tetap sabar dalam dakwahnya walaupun baginda dihina, dicaci maki semasa berdakwah. Baginda tetap yakin bahawa Allah sentiasa berada di sisinya. Oleh itu, apabila kita kaitkan dalam profession keguruan, akidah yang kukuh membantu kita menjadi pendidik yang yakin, sabar dan ikhlas. Contohnya, kita yakin bahawa Allah melihat segala perbuatan kita. Maksudnya, guru ni perlu jujur, amanah dalam melakukan tugas-tugas sebagai seorang guru. Contohnya seperti mengajar, menepati semasa mengajar anak-anak murid. Jadi bila akidah mantap, barulah ibadah dan akhlak kita menjadi indah. Sebab itulah kita perlu ikut akidah Rasulullah SAW sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 80, iaitu sesiapa yang taat kepada Rasulullah SAW maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah SWT. Jadi maksudnya kita perlulah sentiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam setiap perkara dalam akidah, supaya iman kita sentiasa teguh dan tidak berdalih. Contohnya kita dapat mengelakkan diri kita daripada syirik kepada Allah SWT. Itu sahaja. Terima kasih saudara Akhwat. Seterusnya saya akan mempersilakan saudara Adam untuk menanjukkan forum kita mengenai tajuk akidah. Silakan. Baik, seperti mana yang saudara saya katakan sebentar tadi, akidah ialah asas utama dalam kehidupan seorang Muslim. Akidah ini sangat penting dalam diri kita untuk jalani kehidupan sebagai seorang Muslim. Penghayatan akidah menjadikan kita yakin, redha dan sabar dalam menghadapi cabaran hidup. Contoh akhlak Rasulullah SAW yang dapat saya kongsikan pada hari ini ialah
Rasulullah SAW selalu bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam setiap urusan baginda sentiasa menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berusaha. Contohnya, semasa baginda berhijrah ke Mekah, baginda bersembunyi di Gua Tur bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan baginda menenangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan berkata, "Janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita." Surah At-Taubah ayat 40. Surah ini membuktikan keimanan Rasulullah SAW yang kukuh, meyakini bahawa pertolongan Allah sentiasa mengiringi orang beriman walaupun di mana sahaja kita berada. Dalam aspek sebagai seorang pendidik pula, kita perlulah yakin Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan dan tidak menduakannya dengan menyembah seperti berhala, matahari dan juga lain-lain. Akidah yang mantap dapat membantu kita melahirkan generasi beriman dan berakhlak, berpaksikan tauhid dan kebergantungan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari segi individu pula, kita perlulah yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap tindakan kita. Sebagai contoh, apabila kita ditimpa ujian dalam hidup, apabila kita ditimpa sesuatu musibah dalam hidup kita seperti sakit atau kehilangan orang yang tersayang, kita tidak boleh berputus asa atau menyerah. Sebaliknya, kita perlulah yakin bahawa setiap ujian itu ada hikmahnya. Dalam mencari rezeki pula, seseorang perlulah yakin dengan Allah akan mencari rezeki dengan cara yang halal dan tidak boleh mengamalkan cara yang haram seperti rasuah dan juga menipu. Kita perlulah mengamalkan akidah kerana percaya bahawa rezeki yang berkat hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih saudara Adam dan juga saudara Akwa. Alhamdulillah, kita telah mendengar kupasan yang sangat menarik daripada kedua-dua panel kita mengenai penghayatan akidah, ibadah, akhlak dan juga akhlak melalui sunnah Rasulullah SAW. Bahkan kita telah menghayati betapa pentingnya akidah, ibadah dan akhlak dalam kehidupan seseorang Muslim. Secara rumusannya, akidah telah mengajarkan kita untuk terus yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di sini, akidah ini akan melatih kita untuk reda, sabar dalam menghadapi apa cabaran dalam kehidupan. Misalnya, kita mempunyai masalah kewangan, pematian orang tersayang dan sebagainya. Kita mestilah percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa setiap ujian itu pasti ada hikmahnya dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menguji hamba-Nya di luar kemampuan mereka. Seterusnya, ibadah pula mendidik hati untuk sentiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini demikian kerana ibadah maksudnya sekiranya kita kurang iman di dalam hati, tetapi apabila kita kerap melakukan ibadah, pasti hati kita akan merasa tenang dan gembira semasa melakukan suatu ibadah. Hal ini lama-kelamaan menjadikan diri kita ringan untuk melakukan ibadah di dalam kehidupan kita. Akhir sekali, akhlak akan menjadikan kita insan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga manusia. Maksudnya, akhlak yang terpuji akan disukai oleh Allah kerana perilaku kita amat penting dalam kehidupan kita, dan akhlak kita juga mencerminkan diri kita pada pandangan manusia juga. Semoga saya harap forum kita pada hari ini akan menjadi peringatan buat kita semua untuk terus mencontohi Rasulullah SAW, bukan hanya sekadar di bibir tetapi juga dalam perilaku kehidupan kita.
dan ilmu yang bermanfaat akan terus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kerana Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, apabila seseorang manusia meninggal, tiada perkara, maka terputuslah segala amalan mereka kecuali 3 perkara, iaitu anak yang soleh sentiasa mendoakan mereka, ilmu yang bermanfaat terus diamalkan, dan juga sedekah jariah. Riwayat Muslim. Terima kasih kepada para panelis panel kita dan semua yang telah bersama mencairkan forum kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.